Tuan-tuan perempuan pekerja makan gaji, video ni sesuai untuk tuan-tuan perempuan. Saya pun secara peribadi merupakan seorang pekerja makan gaji, dan kenapa saya jadikan emas ni sebagai simpanan ataupun tabungan saya setiap bulan. Sebelum saya kenal emas ataupun saya menabung emas sekitar tahun 2015, saya menabung dalam ESB tabung haji dan juga di dalam bank juga. Tetapi saya bandingkan bila saya mula simpan emas dan sebelum saya simpan emas, tabungan saya dalam potong emas ni lebih bertahan lebih lama dan tidak bocor. Dan juga tuan-puan, bila kita tukarkan sebahagian gaji kita dalam bentuk emas ni, kita dah hilang nombor dan kita tak nampak nombor lagi. Berbanding kita simpan saja duit kita tu dalam akaun bank. Semakin lama kita lihat angka, nombor dalam simpanan kita bank tu, semakin kuat nafsu kita untuk berbelanja. Tetapi bila kita tukarkan duit kita dalam bentuk emas ni, biasanya nombor akan hilang dan nafsu belanja tu hilang serta-merta. Sebab tu jika kita seorang pekerja makan gaji, penjawat awam sebagainya, sangat wajib kita jadikan emas ni sebagai tabungan kita setiap bulan. Sekurang-kurangnya dapat duit bonus, dapat duit OT, kerja lebih masa tu, cepat-cepat alihkan dalam bentuk emas. Jadi kepada rakan-rakan saya di penjawat awam contohnya, ataupun pekerja-pekerja makan gaji seperti saya, jom kita jadikan emas ni sebagai simpanan kita ataupun tabungan kita untuk jangka panjang. At least 1 bulan tu 1 gram atau 2 gram tu kita tukarkan dalam bentuk emas. Jadi jika anda seorang penjawat awam, seorang penjawat swasta ataupun bekerja makan gaji, emas ni sesuai untuk anda semua. Jadi jangan lupa, kalau belum lagi ada akaun emas di Public Gold, nak bermula mudah saja, boleh tekan link di bio ataupun di posting. Dan jangan lupa follow saya, banyak lagi tips-tips emas dan kewangan yang saya kongsikan dari semasa ke semasa.